Assalamualaikum guys, welcome back. Aku bangun tidur pagi tadi and macam biasa aku terus check update terbaru apa yang jadi dekat dunia hari ni. Tapi untuk isu yang paling awal aku tengok yang tangkap perhatian aku ialah pasal benda ni. Nobody was alive. Nobody was alive. Nobody was alive. Nobody was alive. Nobody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, kami permintaan segera kepada kerajaan Malaysia dan masyarakat antarabangsa untuk menyediakan dokumen kad UNHCR untuk anak-anak kami. Jika tidak, sediakan penyelesaian yang berkekalan untuk mangsa genosid yang terkorban dalam kemasukan 1992, pelarian berdaftar dan pencari suaka Malaysia. Terima kasih dan salam sejahtera. Sebenarnya bila tengok video ni aku still tak dapat tangkap juga sebenarnya apa benda yang dia nak sebenarnya. Benda dah berlaku genocide, kau nak minta apa dekat orang apa kerajaan Malaysia sebabnya bukan kerajaan Malaysia yang melaksanakan benda tu. Kau pergilah tuntut dekat Myanmar kalau kata based on apa benda dia cakap kan. Semua macam separuh-separuh. Aku tak tahu apa benda sebenarnya yang dia cuba nak minta. Dan buat masa ni aku tak dapat cari lagi lah tarikh sebenar perarakan ni, tapi aku yakin dia masih baru lagi. Dan kalau ikutkan apa yang aku faham based on apa yang aku baca dekat posting-posting lain dan benda semua, diorang sekarang ni sebenarnya diorang tuntut budi bicara kerajaan Malaysia dalam urusan warga Rohingya yang sekarang ni ditahan dekat serata penjara kat Malaysia dan dorang ada yang tak ada maklumat diri yang buatkan dorang ni mustahil untuk keluar dari pusat tahanan yang sekarang ni dorang berada. Lagi satu of course, dorang minta ruang untuk dorang sebagai warga pelarian dekat negara ni ataupun dengan kata lain nak berlindung dekat Malaysia. Anyway, just untuk info korang lah. Setakat ni ada lebih kurang 200,000 warga Rohingya yang berlindung dekat Malaysia. Ada antara diorang ni yang memang ada kad UNHCR dan ada antara mereka yang ditahan dekat pusat tahanan dekat katalah dekat Malaysia ni semua kan. Dan yang aku menyampahnya ada antara mereka termasuk yang ada kad UNHCR ni gunakan kad tu untuk buat sesuka hati dekat Malaysia ni dan aku memang sebenarnya berbulu jugalah dengan UNHCR ni sebab macam kata okey kau sekati kau macam kata okey letak. Lepas tu macam kau bila kau nak settlekan masalah pelarian-pelarian ni yang dah duduk bertahun dah dekat sini. Sebab kalau tak silap aku, diorang letak sementara dekat Malaysia ni, sementara diorang nak negotiate dengan negara-negara lain untuk terima warga-warga Rohingya ni untuk stay, berlindung sebagai refugees ataupun dapat perlindungan sewaka dekat negara-negara ni apa semua kan. Aku paling tak boleh belah dengan UNHCR ni sejak daripada isu berkenaan dengan Sajat yang dia tolong dapatkan perlindungan dekat Australia. Start dari situ memang aku terus cut. Dulu memang aku bagilah tiap-tiap bulan sumbangan dekat UNHCR. Tapi lepas isu Sajat tu aku terus cut. Aku memang kata UNHCR ni memang aku terus recall lah banyak benda bila kata aku tengok konten ni, bila kata aku baca dorang punya tuntutan semua kan. Yang mana kalau kata yang paling baru ni, kalau kata korang ada tengok, ada video viral seorang lelaki yang katanya warga Rohingya yang macam mana tiba-tiba dia baran dekat dalam Grab car hanya disebabkan balance bayar Grab car tu. Lepas tu aku teringat juga isu-isu berkait dengan warga-warga Rohingya ni yang makin besar kepala sampaikan risiko orang lain semata-mata sebab nak minta sedekah. Tu belum lagi kita nak sembang pasal yang apa benda yang baru jadi baru-baru ni waktu raya haji. Elok dah sebenarnya engkau buat tuntutan agama iaitu engkau mengorbankan binatang peliharaan. Tapi perbuatan paling asas dalam Islam engkau tak pegang iaitu kebersihan. Aku baru dapat tahu habis berbau kawasan yang diorang buat jadi tempat melapah
apa nama tu, daging-daging korban tu memandangkan diorang ni pergi buang sisa-sisa melapah tu dekat longkang. Dan satu lagi, kalau kata kita benarkan diorang jadi warga negara Malaysia lah. Sebelum ni ada satu isu dekat Amerika Syarikat yang mana ada seorang mamat ni dia kantoi PEDO. So apa yang dia buat bila kata dia dah kena laut dekat sana dengan orang putih kan, dia cakap kata, "Saya daripada Malaysia." Where you from? Malaysia. Malaysia? Kau bayangkan engkau daripada Rohingya tu mungkin kau just orang kata tu dapatkan perlindungan sekejap je lah dekat Malaysia ni. Lepas tu engkau relocated balik pergi dekat dekat US, and then tiba-tiba bila kata engkau buat perangai benda semua, engkau burukkan nama Malaysia. So kau bayangkan kalau kata kita bagilah percentage warga negara Malaysia untuk warga Rohingya ni, apa akan jadi dekat Malaysia ni? Kau benda-benda buruk nanti kan kau jual nama Malaysia. Betul. Next, aku tak perlu kot nak mention pasal Long Tiger. Bayangkan kalau kata kita layan permintaan diorang ni, makin pening kita nak kena handle masalah sosial sebab bukan apa, tamadun, cara hidup dan juga pemikiran kita dengan diorang ni tak sama. Tak kena. Kalau diorang minta perlindungan dekat Bangladesh atau dekat India sebagai contoh, mungkin kenalah kot dengan cara hidup diorang. Sekarang ni pun kita dah pening kepala dah nak kena hadap geng-geng kaduk naik junjung. Ini kan pula kita nak tambah satu lagi bangsa luar yang terkenal dalam sejarah sebagai bangsa yang pertama akan larikan diri dari medan perang kalau kata negara tempat diorang bertapak tu hadap masalah. Ya. Lagilah nanti ke laut negara kita. Kita takut bukan apa, kau lari satu hal, kau jual maklumat negara pergi dekat tempat lain semata-mata untuk kau berlindung dekat tempat tu pula, itu pun satu hal juga. Padahal kita dah boleh nampak dah, even Bangladesh pun ada sediakan pulau untuk diorang stay. Diorang tak nak, diorang belah, diorang caw, diorang lari, diorang tak terima semua. Padahal kau boleh je kau start life kau dekat situ. Takkanlah bila kata kau nak start kau punya kehidupan tu semua benda dah ada, wifi free dah ada, air free dah ada, elektrik free dah ada, makanan semua kena suap dekat kau 6 kali sehari, baru kau nak terima tempat tu benda semua. Daripada bawah lah orang kata tu, start daripada bawah macam mana dulu Singapore start daripada bawah, sekarang dah jadi negara maju kan, Isdegil dah rampas negara orang, sekarang dah maju. Dan pasal tuntutan diorang ni pula, pada aku yakin kerajaan kita, kerajaan Malaysia ni tak kejam. Jadi dakwaan diorang yang katanya kerajaan Malaysia tak kasih makanan yang cukup untuk tahanan pelarian, tak kasih akses untuk UNHCR kena pasti identiti pelarian yang datang ke Malaysia dan tak ada identiti orang semua, itu semua mengarut je. Ya. Fikir logik lah, buat apa kerajaan Malaysia nak kena tahan pelarian ni lama-lama? Menghabiskan boreh je, betul tak? Betul. Dan satu lagi, kita bukan macam oppressor dekat luar sana tu ataupun kerajaan resis yang menindas bangsa-bangsa lain dan semua. Ini Malaysia kot. Tapi kau sembang macam seolah-olah kita ni satu negara yang terkenal duk pijak-pijak manusia ikut sesuka hati. Betul tak Isdegil? So, apa pandangan korang? Patut ke kita kasih peluang dekat warga Rohingya bertapak dekat Malaysia? Dan let's say, kalau ada, dekat mana tempat yang sesuai untuk kita letakkan diorang? Dan akhir kata pepantun, ayam berehat tepi paya. Datang biawak, makan semua. Bukan kita tak terima, tapi perangai macam kera. Dan kalau korang suka konten dalam channel ni, please consider to subscribe guys. Thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Aku tambahkan lagi aksesori tema One Piece aku dengan device yang sangat penting untuk urusan kita seharian, iaitu power bank dari Fantech ni. Aku tak nak tipu lah, memang antara sebab kenapa aku pilih Fantech power bank ni ialah sebab collab antara diorang dengan One Piece. Tapi bila kata aku beli, aku double puas hati sebab dengan sebiji power bank ni, aku tak perlu lagi nak bawa kabel ataupun apa benda lah yang sepatutnya untuk aku gunakan power bank ni, sebab dia memang dah built in dua kabel penting, iaitu USB-C dan juga lightning cable. Nak charge dia pun senang sebab dia dah built in juga USB-A. Kapasiti atas kertas ialah 20,000 mAh lah. Tapi tambah tolak aku rasa lebih kurang dalam 15,000 mAh, lebih kurang, which sebenarnya still lagi tinggi. Tambah pula dia ada sediakan port untuk fast charging dan juga charge biasa. Dia ada power display, so korang boleh agak bila waktu korang perlu charge balik power bank ni. Kalau korang minat, korang boleh klik link yang aku share.